Esok ni aku dan kawan-kawan ada meeting kat Bangi. Jadi untuk elak jam apa semua, kita orang datang malam awal lah. Kita orang pun book lah satu homestay dekat Bangi ni. Ya Allah, bila masuk, dia punya pool dia memang sangat cantik dan dia punya konsep dekat dalam dipanggil English style. Aku memang sangat recommend lah kalau kata korang nak cari tempat untuk gathering keluarga, nak santai-santai. Sebab apa? Rumah ni memang sangat luas. Dia ada meja bulat 6 seater macam ni. Rumahnya pun ada aircon, ada ruang tamu yang luas, ada ruang TV, dan sebelah pada meja makan ni ada ruang dapur yang luas juga. Siap ada table yang macam ni dekat dapur. Memang cantik. Korang nak masak nasi pun boleh, kowe pun ada, microwave pun ada. Ya Allah, dia punya peti ais dia punya besar weh. So memang sangat sesuai lah kalau kata nak buat gathering ataupun nak rehat-rehat cuti santai bersama keluarga. Orang kata impian tu tak semestinya kita bina sendiri. Kadang-kadang tu duduk dekat homestay orang yang cantik ni pun boleh juga kita menikmati impian kita. Ni satu bilik katil queen dekat bawah, siap ada bilik air dan water heater. Kita naik ruang dekat atas pula, ada satu bilik, ada bilik kedua dan juga bilik air ni dan bilik air dia pun punyalah cantik dan kemas. Kemudian dia ada satu bilik ketiga, ya Allah punya besar. Yang ni kalau bawa Toto semua aku rasa boleh muat lah kalau kata nak masuk 5-6 orang. Lepas tu dia ada ruang sangkut baju dia dan bilik air yang punya luas macam ni. Homestay ni baru siap je tau. Terletak dekat Bangi. Ini TikTok dorang, nak tahu tak harga berapa?